Ni si nak tunjuk founder berumur 380 tahun. Hanya ada satu di dunia founder perfume berumur 368 tahun. Ada si duk promo dia mana perfume Auramet ni. Nanti si tunjuk. Ni, mari. Tahu. Kok mana apa? Ni. Oh, kau lah tak ada jadi founder lagi duduk dalam macam dido. Oh, Cik Emah jangan, Cik Emah. Mek tahu ke dok Mek nak jadi founder ni? Malah gua tu. Jangan, Mek. Okey ni ada buat satu produk untuk Mek, perfume minyak wangi. Orang nak minta izin Mek, restu Mek. Ni orang buat untuk Mek je, bukan untuk orang. Ni lah orang nak jual, start jual pada hari Khamis ni, 11 hari bulan. Malam ni orang start jual di TikTok orang di Big Kuning. Harga murah je Mek. Orang nak minta restu Mek boleh ke ada orang guna nama Mek buat perfume. Apa dia minta duit? Mek ada pun. Bukan nak jual ke Mek. Bukan nak jual ke Mek. Orang nak jual ke orang lain, nak suruh Mek jadi founder. Ni adalah founder berumur 380 tahun. Hanya satu sahaja ada di dalam dunia. Ini adalah founder yang pertama berumur 380 tahun. Mek dah restu dah. Bagi ke tak? Bagi. Bui ke tak orang buat perfume Mek? Buat Dah. Mek dah okey. Orang berjaya dah. Mek duk ngaji kat rumah lain. Mek duk ngaji sokmo. Mek dah okey orang berjaya dah benda ni. Dia kalau Mek mana tahu Mek pergi dulu orang pergi dulu ke. Kalau Mek pergi dulu benda ni orang mewarisi orang akan jual walaupun laku tak laku dah. Dah ni saya dia ni. Alah. Aku pondok dah welen. Aku mana? Tahu hari Khamis ni 11 hari bulan malam kita jumpa dalam TikTok sik dah. Hafiz Ibrahim Shop. Dua wangi Ada Tina dan ada perempuan darjat boleh pakai. Dua wangi yang sahaja kita buat. Kita jumpa pada malam hari Khamis. Kita jumpa pada hari Khamis malam pukul 9 malam dah. Dia duduk mana ni? Siapa dia? Siapa dia? Dia ambil gambar. Dia duduk mana? Mek tak tulis tak jadi jumpa. Sudah. Tak apa nanti kita start dulu Mek tanya ya dah.